dah jadi albino lah. Tahu tak? Kan engine dia pakai diesel. Bunyi kuat. Benda tu kira macam dah datang pukul datang pukul 2. Bayangkan balik pukul 1 malam. Lepas tu dia cakap mak Harif nak ajak makan. Mak dia ajak makan lepas tu. Sebab apa mak dia macam salah. Makanan tak cukup. Kita orang okey. Kita pun nak makan 2 round lah. Kita orang nak makan 2 round. 3 lah. Korang paling lama lah, korang last lah balik. Oi, kita orang paling last balik. Betul. Kita orang paling awal datang, paling last balik. Ya. Itu pun. Aku paling awal. Aku masuk full babi orang dekat apa tempat makan tu. Aku macam wah, aku ingat aku paling awal babi. Kau ni naik ceras. Ceras. Depan ni. Masuk dah ramai orang. Ramai babi pun. Tak tahu masuk dia orang dari mana. Aku ingat aku paling awal babi. Dah full. Kau beratur. Ada provide ni tak? Kat macam RHB tu. Ada? Kat bank kan? Tapi student kan? Ada. Apa je benefit dia? Tak ada benefit pun. Macam buka bank biasa je. Bank biasa je, cuma ada buka you kan. Boleh pakai as card matrix juga lah. So, tak payah bawa kad bank banyak macam tu lah. Kan ada diskaun ke apa? Tak lah. Aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Maybe we'll meet at a bar. He'll drive a funky. Maybe we'll meet at a bar. He'll drive a funky. Maybe. Okay, so pada orang kat Sarawak, I minta nak kek lapis. Tapi dia ganti kek lapis dengan kek batik. Okay. Sebab boleh cakap his mom macam suruh, macam kenapa nak beli kek lapis lagi kan, sebab dah banyak. So dia belilah kek batik. Tengok tak kek batik yang dia beli. Ni macam nak buat jamuan. Tapi I love it. Thank you sayang. Mwah. Okay, let's try. Dia sejuk sebab dia tak ada peti kan. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia macam chewy.